Sambil cas solar, sambil guna dapat tak? Okey, ini panel solar dia, ini power station dia bang. Okey, sekarang saya dekat kebun dalam hutan, memang tak ada elektrik lah. Tapi adanya power station ni, saya dapat hidupkan drill ni bang. Alright. Untuk function panel solar ni untuk mengecas bateri power station ni. Kalau abang pergi outdoor seperti berkemping ke, nak menghidupkan lampu, kipas dan sebagainya, memang sangat mudah sahaja. Nak mengecas handphone, mengecas laptop, mengecas drone dan action camera memang sangat sesuai. Ataupun nak menghidupkan barang-barang elektrik. Alright. Memang sangat mudah bang. Dengan adanya power station ni, kalau abang pergi outdoor dalam hutan pun, abang boleh pakai barang elektrik. Dia boleh mengecas menggunakan elektrik juga, menggunakan plug 3 pin macam ni untuk mengecas dia. Untuk pengecas ni pun akan dapat sekali kalau abang dekat rumah tu, abang cas sahajalah menggunakan elektrik, menggunakan plug 3 pin macam ni. Sekarang saya on dulu. Right, dia terus naik indikator bateri dekat sini. Boleh tahu berapa peratus bateri lagi yang ada dekat sini. Dekat sini ada input untuk masukkan kabel di bahagian sini. Untuk di bahagian sini ada soket plug dekat sini. Dia universal, yang 2 pin pun boleh, yang 3 pin macam ni pun boleh. Alright, untuk 2 pin dan 3 pin pun boleh macam biasa. Di bahagian sini ada 2 untuk input Type-C dan di bahagian sini ada 2 untuk input USB. Kalau korang mengecas handphone ke, boleh masukkan saja kabel cas USB di bahagian sini. Di bahagian sisi dia ada torchlight satu dekat sini, korang boleh on dekat sini. Alright, ada torchlight satu dekat sini. Jadi kalau untuk outdoor tu memang sangat sesuai lah untuk bercamping ke. Kalau abang-abang ada kerja dekat luar tu, jauh daripada elektrik, ini dia. Memang sangat mudah bang. Power station yang mudah alih dan juga mudah untuk dibawa ke mana-mana saja. Harga dia mampu milik sahaja, dapatkan segera bang. Boleh dicas menggunakan elektrik dan juga dicas menggunakan panel solar macam ni.